kan. Jadi apa yang kita akan guna pakai, kita pakai drone dan kita pakai AI. So drone ni dia akan pusing dekat pokok tu. Dia akan beritahu masuk ke dot lagi. Jadi kalau kata juga untuk memudahkan kita menganalisa dan sebagainya. Sebagai contohlah AI kalau dekat apa bagi orang faham mudah kalau dekat kumpulan TI ni, AI kita macam ni je, plantation kita. Jadi saya kata macam mana kita nak halau gajah. Sebab banyak gajah-gajah yang berkeliaran masuk dalam ladang kita, merosakkan pokok-pokok kita. Ada satu kejadian tu sampai 200 pokok dia tolak jatuh. So maknanya banyak kerugian yang kita alami. Jadi Celcom Digi telah pun menggunakan satu cara, dia akan buat analisa, dia ada kamera dia akan buat AI punya analisa dari mana gajah tu datang, berapa banyak bentuk gajah tu. Jadi dia tahu semua identiti gajah-gajah ni dia tahu. Jadi masuk dalam dia punya sistem dia tahu. So dia akan kekal, dia akan adakan sistem seperti siren dan sebagainya untuk halau gajah-gajah ni. Tapi siren tu mudah aja, tapi untuk mengenali gajah-gajah. So dia kata okey kalau gajah ni datang this is kumpulan yang sama. Jadi dia boleh tahu sampai macam tu. Jadi kalau dia kata masuk kumpulan baru, sebenarnya gajah ni ada 100 ekor, bukan 20 ekor. Jadi dia siap akan ada. AI ni lah yang akan mengenali bentuk gajah dan sebagainya. Jadi it's not as simple as nampak gajah mari, buat siren dia lari. Dot lah. Kita nak tengok dia mari daripada mana, kita cuba track dan kita cuba halang dia. Tapi another one yang kita akan pakai, simple je. Sebab kalau plantation kan, kelapa sawit ni, dia sangat penting untuk kita harvest ataupun tuai buah yang cukup masak dia. Level masak dia. Sebab bila kita tengok macam tu, nampaklah masak depan tu, takut belakang tu tak masak lagi. Sebab dia ada kata ada 20 biji dalam satu tangkai ke apa semua kan. Jadi apa yang kita akan guna pakai, kita pakai drone dan kita pakai AI. So drone ni dia akan pusing dekat pokok tu. Dia akan beritahu masuk ke dot lagi. Jadi kalau kata dot masuk lagi, jangan tebang lagi pokok ni. Sebab hasil atau kita panggil all extraction rate kepada buah sawit ni lagi tinggi, lagi banyak lah. Jadi kalau kata lagi masuk, lagi banyak dia keluar buah minyak dia tu. Tapi kalau putih, kuranglah buah dia tu. Kalau gosok. Jadi sekarang ni kalau kata ada 200 batang pokok, maknanya harvester kita boleh pergi kepada 150 yang masuk sahaja. Tapi kalau sekarang ni kalau ada 200 pokok, pergi harvest